Hello, 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 hello. Hello. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Faisal bin Abdul Suhaib, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, Pengurusi Surau Ma'inah Ustaz Wan Yusuf Wan Ishaq, Ketua Unit Pembangunan Bahagian Sumber Manusia Tourism Malaysia Puan Rosmi Muhammad, seterusnya pegawai-pegawai Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Islamic Tourism Center, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita berhimpun pada hari ini dalam program ceramah Ambang Ramadan tahun 2026. Program ini merupakan julung kalinya anjuran bersama antara Tourism Malaysia dengan kerjasama MOTEC, ITC dan Surau Ma'inah. Penganjuran bersama ini bertujuan untuk mengeratkan lagi ukhuwah antara kementerian dan agensi, selain bagi mengelakkan pertindahan program kerohanian sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk makluman, pelbagai program menarik telah kita susun setiap minggu sepanjang bulan Ramadan. Antaranya, kita ada kuliah Zuhur, kita ada tadarus Al-Quran, kita ada ceramah perdana, agihan juadah berbuka. InsyaAllah kalau kita rezeki kita cukup, kita akan buat 4 kali, InsyaAllah. Dan majlis khatam Al-Quran. Okey, program agihan juadah ni telah berdasarkan hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semua ke dalam tabung Surau Ma'inah yang kita sediakan di arah 1. Berdasarkan sumbangan tersebut, dapatlah kita infakkan, kita buatkan sedekah kepada jemaah-jemaah kita lah yang berada di MOTEC ini. So, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita buka lagi tabung sumbangan tersebut, dan kita war-warkanlah kepada semua untuk kita buat, kita kumpul lagi sumbangan, insyaAllah. Okey, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput Yang Mulia Raja Azlan Putra Raja Zainal Alam Shah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi yang telah lagi barakah ini, kami mewafatkan rasa syukur kepada-Mu di atas taufik, hidayah dan izin-Mu jua, maka kami dapat berkumpul untuk menjayakan program ceramah Ambang Ramadan. Ramadan membina takwa. Kami memohon kepada-Mu berkaitan majlis ini dengan limpahan kasih sayang-Mu. Jadikanlah perhimpunan kali ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang diberkati. Ya Allah ya Karim ya Wadud. Di penghujung bulan Syaban yang berbaki lagi beberapa hari ini, dan seterusnya dengan bakal hadirnya bulan Ramadan, bulan yang Engkau turunkan Al-Quran di dalamnya, dan telah menjadikannya sebagai penjelas atau petunjuk antara yang hak dan batin. Bantulah dan berkatilah kami ya Allah, agar kami dapat melaksanakan ibadah puasa dengan menahan anggota badan dari durhaka kepada-Mu, dan menggunakannya untuk segala apa yang Kau datai. Kau pandulah kami agar kami tidak mengarah kepada kesia-siaan. Tangan-tangan kami tidak kami hulurkan kepada larangan. Kaki-kaki kami tidak kami langkahkan ke arah keburukan. Perut-perut kami tidak kami isikan kecuali dengan apa yang Kau halalkan. Lidah-lidah kami tidak berbicara kecuali dengan apa yang Kau contohkan. Dan mata-mata kami tidak terpusat pada kealpaan. Kau hiasilah Ramadan kami dengan kebajikan, keringanan di dalam sedekah, menunaikan kewajiban berzakat, dan membantu kalangan kami. Kau perkukuhkanlah tali kekeluargaan di antara kami. Kau jauhkanlah kami daripada ketergelinciran dalam bertauhid kepada-Mu.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Azlan atas bacaan Quran sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan madrasah tarbiyah yang mendidik jiwa, memperkukuh disiplin serta menyemai nilai integriti dan amanah dalam diri setiap individu. Sehubungan itu, bagi membuka tirai program Ambang Ramadan pada tahun ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim untuk menyampaikan ceramah dengan tajuk Ramadan Membina Taqwa. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama saling ingat memperingati antara satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, dalam seminggu dua ini amat aktif program-program di kementerian-kementerian, di masjid dan surau. Begitu juga dengan televisyen. Pagi tadi saya ditanya oleh Ustaz TV3 juga membicarakan tentang takwa di bulan Ramadan. Tuan-tuan, mencari ketakwaan itu tanggungjawab kita semua sebenarnya. Tambah-tambah kita sekarang ini berada dalam satu zaman dipanggil zaman fitnah. Fitnah ni bukan saja saya memburuk-burukkan orang di belakang, tidak. Orang memburuk diri sendiri pun tidak. Tetapi fitnah itu lebih luas. Bekerja pun kadang-kadang boleh jadi fitnah. Kementerian Pelancongan paling banyak fitnah. Betul tak? Bukan you all buat fitnah, orang fitnah you all. Betul tak? Sebab saya yang tolong jawabkan bagi pihak kalian. Dia tanya hukum, apa hukum bekerja dekat kementerian yang minum arak? Ni lah yang jawabnya. Kau tak baca surat khabar ke? Saya jawablah, kita ni penjawat awam. Betul tak? Kita bekerja, kita buat apa saja yang diarahkan oleh kerajaan. Tetapi kalau ada benda-benda yang salah itu, yang dibuat oleh orang-orang tertentu, kita tak bertanggungjawab dan kita tak berdosa. Sebab apa? Allah dah beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah yang saya jawab. Pun orang kutuk aku juga. Ni ustaz yang telah didedakkan. Apa benda kau merepek ni, dek? Aku tak makan dedak, aku makan nasi, tadi makan mi. Sebab kami ni buat hukum, dalam fatwa kita akan tengok kepada illah. Apa sebab benda tu berlaku? Kenapa? Detail. Dia bukan sewenang-wenangnya bagi hukum gitu. Oh, kalau gitu letihlah kita. Orang PTD lagi kesian. Semua bukan pelancongannya, semua benda dia akan terlibat. Cuma yang tak bolehnya kita yang menggalakkan apa? Nak buka rumah urut. Iya, ini yang kita mahukan. Mampus kita. Kalau macam tu kau jawab. Sebab apa? Sebab kita yang menggalakkan rumah urut yang haram. Rumah urut betul tak apa. Sekarang ni rumah urut di balik rumah urut tu dia ada urut batin pula. Tuan pernah nampak? Dengar? Tak pernah dengar? Pelik ni. Pelancongan. Dekat Thailand biasa.
Kita je tak biasa, betul tak? Sebab kita jaga, alhamdulillah negara kita ni ada JAKIM, ada Majlis Agama, ada Jabatan Agama. Kita jaga benda ni. Kalau kat Thailand dah biasa. Sawari gitu. Tepi-tepi jalan dekat apa? Dekat Hat Nyai. Bukan Hat Nyai. Apa? Kita nak bagi hukum kena pergi tengok. Baru tahu. Oh, gini ceritanya. Baru tahu. Hak depan nampak muka perempuan, bila masuk lah jantan rupanya. Itu biasa kat sana. Ubah jantina kat sana. Yang kami tahu macam mana kat Malaysia ni, orang-orang yang tukar jantina tu kan, yang daripada lelaki jadi perempuan, dia buat kat sana. Kita dah pergi dakwah dah. Zaman Imam Muda dulu. Pergi dekat KL tu. Dia ada kawasan tu, dia panggil apa nama foundation tu. Memang kita pergi, masuk pun. Saya, semua imam-imam, antara masa tu Imam Muda Hasan, Imam Muda, dah lupalah, dah 10 tahun lalu kan. Imam Muda ni, dia berdebat dengan setiap, orang kata apa, dengan setiap maknya. Oh, maknya ni, korang ingat dia tak tahu ke? Dia orang ni lepasan UIA. Iya, cakap Inggeris fasih, boleh baca kitab Arab. Imam Ghazali, Imam Nawawi sebut. Rambut panjang ni, ada tetik payudara pula. Betul kan? Bahasa kampungnya tetik. Bahasa bukunya payudara. Bang, jantan ni macam mana boleh sebesar itu? Saya tak tengok, kebetulan nampak. Sebab kita yang bagi markah. Bang, ustaz-ustaz ni berdebat, Imam Muda Hasan berdebat. Imam Muda Hasan markah rendah kat situ. Sebab dia tak berjaya nak tarik, nak taubatkan seorang. Ada seorang tu Imam Muda Fakhrul. Dia antara yang berjaya. Maknya yang depan menangis cakap lu. Dia bagi kitab Imam Nawawi, cakap Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i tau. Mengatakan gini, kami mempunyai perasaan, kita kena hormat. Imam Fakhrul potong, tak. Allahu Akbar, menangis dia. Masuk mula-mula tu rambut free hair pun, lari masuk bilik. Saya kata kenapa dia lari masuk bilik? Taubat. Dia lari masuk bilik. Saya tengok Imam Muda Fakhrul, saya kata bagus. Awak yang paling berjaya sekali. Ni live ni. Apa nama Astro? Berjaya. Tahniah. Kerana berjaya menyebabkan orang tu insaf. Mana hujah awak kuat. Saya bagi markah tinggi sekali. 90 lebih saya. Tak boleh bagi 100. 100 tu aku je. Mana boleh, itu mengalah Tok Guru. Kita bagi 90 lebih lah, 98, 99. Nah, satu tu kita Tok Guru, mana boleh lebih. Tengok, pap, keluar tuan. Dia keluar tu pakai telekong. Aku kata, pakai telekong. Saya kata, kenapa pakai telekong ni? Terima kasih Ustaz. Saya insaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau taubat apa kau pakai telekong? Pakai telekong tu mana tak taubat lagi. Dia ingat dia perempuan, tutup aurat konon. Kau jantan. Daripada 90 aku turun 70 markah. Makna fail. Dia tak taubat lagi. Dia lupa yang dia tu lelaki. Tuan-tuan dan puan, ni benda ni berlaku dah. Tapi kalau kita tak jaga, bahaya untuk generasi akan datang. Tu dia panggil fitnah. Tambah-tambah sekarang ni zaman-zaman fitnah kan. Oh, sekarang zaman fitnah. Sekarang ni kat TV3, Ustaz Irfan. Segala kejahatan ada kepada Ustaz Irfan. Jahat betul cerita TV3 ni. Macam mana dialah perogol, dialah kahwin berzina, dialah makan duit kutipan rakyat, dialah juga ambil duit mak bapak mertua. Ya Rabbi, segala kejahatan aku tengok muka dia, aku menyampah dah. Memang sebab dia menceritakan bagaimana perangai ustaz. Bukan semua. Saya bukan ustaz, minta maaf, saya profesor. Aduh, susah nak mengaku macam mana. Nak macam mana bang? Itu salah siapa? Salah ustaz juga. You all nak salahkan siapa? Nak salahkan TV3? Tak boleh. Itulah realiti. Itu sebabnya kita kena ni zaman fitnah. Kita nak percaya siapa dah? Budak tahfiz, Ustaz tahfiz. Ustaz tahfiz pun kena tangkap, kena hukuman 11 tahun, kena liwat. Nak marahkan doktor. Doktor pun dia nak marahkan orang isap rokok. Masalah doktor perubatan pun isap rokok. Nak cakap apa lagi? Betul tak? Lepas tu nak cakap apa lagi? Apa lagi nak kata?
Banyak. Semuanya fitnah belaka. Perempuan tudung labuh pun kena tangkap khalwat. Pakai kopiah, tangkap khalwat. Pakai songkok, pakai khalwat. Yang terbaru ni, anak murid saya, dia jadi pengarap. Bukan dia anak murid kena tangkap. Dia panggil amal ma'ruf nahi munkar ni. Apa benda Jabatan Agama ni? Apa? Pencegah maksiat. Dia ketua pencegah maksiat. Dia wilayah persekutuan. Dia kata, ustaz, kami masuk tangkap, ustaz. Masuk tangkap. Ni tak masuk tajuk lagi ni. Baru muqaddimah. Nak cerita ni baru bab fitnah, baru lepas ni baru masuk Ramadan. Relax, buat tenang. Hidup kita tenang. Kalut. Kalau nak fakta banyak, kita belajar kat universiti. Mari aku ajar kau. Terus tak faham nanti. Tuan-tuan tahu tak? Anak murid dapat tangkap. Dia kata, ustaz, zaman sekarang ni tangkap khalwat ni dia jadi satu trend baru pula. Apa benda saya? Dia kata dulu kita tangkap budak-budak muda, budak college. Ni jarang jumpa dah budak college. Kenapa tak jumpa budak college? Saya jumpa kawan-kawan TNC IPTA. Tak mau bagi universiti mana. Sekarang zaman you all kat universiti dulu, you all masuk tak asrama budak lelaki? Hello? Masuk ke tak? Tengok. Kementerian Pelancongan pun tak masuk. Betul cakap kau. Sekarang yang belajar pakai tudung, belajar agama pun dapat tangkap kat mana? Seorang perempuan dapat tangkap dalam almari pelajar lelaki di asrama lelaki. Ni benda berlaku ni. Dia tak kira kau belajar agama ke tak belajar agama. Dia datang fitnah, tahu tak? Tu trend lama. Tu buat tak kena tangkap dekat hotel lah. Sebab dia orang tak buat kat hotel, dia orang buat kat asrama terus. Satu. Sekarang ni yang tangkap banyak benda. Suami orang dengan bini orang. Macam mana buat? Saya tanya, ada tak daripada Kementerian Pelancongan? Tak ada, dia kata. Tak ada, alhamdulillah. Tahniah orang. Ni ada kementerian lain. Tangkap suami orang dengan bini orang. Suami orang saya tak kisah. Sebab suami boleh kahwin lebih daripada 3. Lebih daripada 1 lah. Lebih daripada 1, tak ada masalah. Lebih daripada 3 boleh. 4. Jangan lebih 4. Habis sungguh kau semangat bila sebut 4. Yang nak bagi tahu sekarang, yang tangkap khalwat ni, dia kata bila tangkap ustaz, baru ni kami tangkap, bila masuk-masuk kan, perempuan tak tutup aurat, lelaki tak tutup aurat. Okeylah, pakai tuala, perempuan lari masuk bilik air. Bila kata awak buat apa, tak ada, saya tengah mandi. Awak ada buat benda tak elok, tak ada, saya buat elok semua, tak ada buat apa. Dia lupa yang baju dalam dia tergantung dekat katil, kepala katil. Habis apa punya? Dia lupa pakai. Kau nak menipu Jabatan Agama, agak-agak dia orang dah lama buat kerja ni. Bukan dia berkhalwat, dia tangkap orang khalwat. Menipu je tak kerja. Yang lelaki kena juga. Bila pakai, okey dah, pakai baju, ambil nama, ambil IC apa, okey dah, turun masuk lori. Di BKL punya lori. Tuan-tuan tahu, keluar pakai jubah dengan kopiah. Dia tak bawa baju. Itulah baju dia masuk, itulah baju dia keluar. Pakai jubah, pakai kopiah. Terkejut orang yang tangkap khalwat ni. Dia orang pakai baju stretch suit. Saya tanya lagi. Malu kita ni. Kalau kita turun bawa dia, orang ingat dia tangkap kita. Anak murid aku tu bidang syariah dan undang-undang. Tuan-tuan nak bagi tahu zaman fitnah. Dia orang pula ambil baju penguat kuasa tu, ikat elok-elok pakai. Sebab nampak orang masuk. Jadi orang pun tengok, oh ustaz tu teman je kot. Jadi elak-elak baru takut malu tuan-tuan. Ni fitnah. Ni zaman fitnah ni lah tuan-tuan, kita kena saling ingat memperingati. Saya ada anak, saya cakap pada tuan-tuan ni bukan apa, sebab saya pendidik. I saw everything. Budak-budak muda sekarang. Tuan-tuan, saya takut sebab saya ada anak. Saya ada anak perempuan, sekarang ni kat UPM tahun akhir. Saya tak tahu apa dia buat kat universiti. Saya tak tahu apa dia buat kat asrama. Saya tengok dia baik, alhamdulillah. Tapi kat luar kita tak tahu, betul tak? Tak tahu. Saya ada anak lelaki ambil engineering dekat Perlis. Lagi saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang berlaku dekat sana. Apa dia buat dekat sana. Anak perempuan saya takut diganggu oleh lelaki yang tak bertanggungjawab. Seorang bapa risau. Betul tak? Ada anak lelaki, saya takut dia ganggu anak perempuan orang lain pula. Tambah pula anak lelaki pula handsome macam bapak dia, tengok sikit.
Risau kita, selalu pesan adik jangan tinggal semayang. Bagi tahu adik jangan tinggal semayang. Kau tinggal semayang, Allah tak jaga kau, adik. Okey papa, okey papa. Okey, anak lelaki okey je. Yang lain kau tak tahu apa jadi, KO tak KO. Kan semalam baru balik daripada polis. Tengok mak dia tengok kaki terkoyak. Ni apa pasal pula ni? Oh, dia kata kena exhaust. Mak dah risau dah. Teruknya bubuh lah ubat ni. Tak apa. Selagi mana tak putus kaki tu, okey lah tu. Anak lelaki kan. Tapi dia budak-budak apa tak ada, mama jangan risau mama. Ini biasa mama. Biasa. Apa saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan. Tapi itulah budak-budak zaman sekarang. Jadi bila kita sebut Ramadan, Ramadan ni bulan takwa. Allah ni dia sayang kat kita, dia nak bagi kat kita sesuatu. Dia nak bagi apa? Keampunan. Ramadan bulan keampunan. You all semua ni, semua orang-orang yang dah biasa dengan pelancongan. Sekarang ni pergi Mekah kan? You all tahu kan, pergi Mekah berapa sekarang kos paling rendah? Berapa? Kalau hotel yang lebih kurang 300 meter ke atas, 9,000. 9,000. Kalau 7,000, 5,000 tu saya tak tahulah tuan-tuan. Saya takut scam je. Tapi you all lebih tahulah. Saya tak nampak lah 5,900 ni. Kecuali dia dapat special rate dan ataupun dia ada, tak tahulah, saya tak tahu macam mana kira. Kalau ikutkan pengalaman saya duduk pergi Mekah selalu ni, minimum pun 7,000. Sesuai dengan flight kapal terbang. Tuan-tuan tahu kenapa orang sanggup pergi walaupun mahal? Saya ingatkan bila dah mahal orang tak pergi bang, lagi mahal lagi orang pergi. Ni umrah untuk bulan Ramadan kan, 10 akhir Ramadan 45,000 kak. Sikit tambah lagi haji. 10 hari dia duduk. Ada kawan saya kat universiti tu pergi, dia dah daftar dah, 49,000 dia punya. Dia 49, isteri 49. Dia dah biasa setiap 10 hari akhir Ramadan dia akan ada kat Mekah. Tuan-tuan, kenapa dia pergi sana? Puan, kenapa dia pergi juga, Puan? Oi, lain macam. Nak bercakap macam Siti Nurhaliza. Sebab nak cari tempat mustajab doa. Dekat Malaysia, cuba cakap kat saya, kat mana tempat mustajab doa? Cuba cerita, kat mana? Dekat rumah? Rumah. Ini ayat orang perempuan. Di mana? Di bahu suami saya. Tak ada maknanya. Tempat mustajab doa hanya ada kat Mekah, Madinah je. Kita tak boleh bagi tahu pergi kat sempat ni dekat Malaysia ini mustajab doa. Tak boleh, itu mustahil. Itu penipuan. Dia kena ada dalil. Nabi yang bagi tahu tempat mustajab doa kat sini, baru boleh. Tempat mustajab doa kat Mekah, Madinah je. Raudah tempat mustajab doa. Berebut bos nak masuk mustajab doa. Tu Madinah saja. Kemudian nombor 2 Mekah. Mekah banyak dekat tawaf, tempat tawaf dia tawaf tu kan. Saya selalu pesan, you all kalau tawaf baca doa yang korang nak. Yang kat buku tu bila dah tak tahu nak baca apa dah. Takkan kau pergi tak ada doa langsung. Bacalah. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah mudahkan urusan aku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku nak pindah daripada Kementerian Pelancongan ke Kementerian Agama ya Allah. Gitu contoh. Doa dia tak salah doa betul tak? Nak pindah daripada Kementerian daripada Kementerian Agama kepada Pelancongan ya Allah. Boleh kau minta. Boleh, tak salah. Minta dengan Allah. Sebab masa tu Allah kata, minta aku akan mustajabkan. Dekat Mekah, waktu tawaf, waktu sa'i, dekat Multazam, dekat Maqam Ibrahim, semua tempat mustajab doa. Tapi kalau dekat Mina, Arafah, takkan mustajab kecuali musim haji je. Itu kena kos lagi, duit lagi. Duit paling mahal dengan tabung haji travel 250,000 seorang. Kalau laki bini dah dekat 500,000. Nampak? Nak dapat tempat mustajab doa perlu kos. Sekarang Ramadan kau tak payah bayar kos bang. Allah bawa datang mustajab doa tu tempat kamu. Akak-akak tak pergi Mekah, tak apa. Allah hantar mustajab doa ni Ramadan.
Itu sebabnya orang sanggup buat. Sebenarnya Ramadan adalah bulan mustajab doa. You all minta lah dengan Allah banyak-banyak. Kejap lagi saya akan bagi tahu macam mana kita nak dapatkan ketakwaan. Yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan dah tersedia. Tapi nak dapat takwa kau kena cari. Tu buat Allah gunakan la'alla tu. La'alla ni dalam bahasa Arab dengan harapan kau bertakwa. Dengan harapan. Contoh. Macam mana ni? Kak, macam mana nak bagi contoh dengan harapan dalam kehidupan akak sekarang ni? Apa kak? Harapan. Contohlah mudah. Akak bagi tahu kat suami akak. Saya ada lebih kurang 50,000 ni dalam akaun. Lebihan, alhamdulillah. Terlebih duit saya 50,000. Tak tahu nak buat apa ni. Awak cubalah sediakan, awak cubalah buat sekian. Yang benda yang boleh menggembirakan saya akan bagi 50,000 ni. Dengan harapan awak boleh guna 50,000 ini untuk membeli kereta baru yang awak minat. Nampak tak? Itu harapan. Tapi dengan syarat, awak kena semayang 5 waktu. Awak kena pergi masjid 5 waktu. Dengan harapan. Kalau dia buat, dia dapat tak 50,000? Macam yang puan janjikan? Of course. Tapi kalau dia tak buat, dia dapat tak? Tak dapat. Itu dah dengan harapan. Tu Ramadan, Allah dah sediakan dah janjinya syurga, janjinya barakah, tapi kau dapat ke tak dapat, atas apa yang kau pilih. Nah, sekarang ni apa yang kita nak pilih pada bulan Ramadan untuk dapat takwa tadi? Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hiasi Ramadan tuan-tuan puan-puan dengan ilmu. Ramadan ni tanpa ilmu tuan-tuan takkan dapat. Tuan-tuan kena tahu kat mana, bila waktu mustajab doa. Okey, bulan Ramadan, bulan yang mustajab doa. Bila time yang mustajab doa? Bila? Sebelum berbuka. Puan hebat. Lagi? Waktu sahur. Lagi? Yang belakang-belakang tu. Akak, belakang. Oh, kak. Yang belakang tak dengar lagi suara. Tu akak. Depan saya betul-betul. Tudung biru gelap. Tu yang senyum. Muka bulat-bulat sikit. Tu dia. Tu. Ya kak. Lagi? Apa? Apa? Seperti? Apa dia kata? Sepertiga malam. Oh, betul-betul. Sepertiga malam. Ingatkan dia sebut apa? Seperti mana yang disebut? Nah, ya gitu. Nakal betul. Tuan-tuan, sebenarnya waktu mustajab doa tadi sebelum buka, masa sahur, sebenarnya sepanjang waktu Ramadan adalah mustajab doa. Ni, tuan-tuan tekankan sekarang ni dalam madih ilmu ni kan. Mustajab doa, sebab ni bukan saja bulan Ramadan, dalam madih ilmu dia dapat mustajab doa. Tu sebab you all datang berdoa, minta ya Allah, sebab malaikat ada ni. Fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa saja yang kau doa. Apa lagi yang you all nak? Katakan contoh, belum dapat jodoh. Mintalah jodoh. Siapa yang belum kahwin? Angkat tangan. Angkat tangan. Aku nak doakan ni. Kalau tak angkat, aku tak doakan, tapi tak dapat doa, tak kahwin korang. Angkat. Tengok. Ramai yang tak kahwin ni kan? Okey, masa ni kau doa, ya Allah, aku nak kahwin dengan suami yang soleh. Amin. Doa. Dan kedua, macam mana cara kau nak doa? Kau tengok orang yang kau minat. La ilaha illallah. Ini betul. Ini guru saya ajar ni. Kau minat siapa? Takkanlah tak ada minat langsung. Katakan tengok PMX. Contoh, ya Allah, bagilah aku suami macam PMX. Contoh. Kau jangan sebut, ya Allah, bagilah aku PMX. Mampu kau? Tak boleh.
Dia kena dalam bahasa Arab, Allahumma rzuqni mislahu. Itu bahasa Arab. Benda ni saya amal daripada muda. Guru saya ajar. Nampak je apa? Orang ada macam saya minat jadi pensyarah, saya nampak profesor. Kan kita keliling kita kan profesor belajar dulu kat Syria. Tengok Profesor Said Ramadan Al-Buti. Orang alim dalam fiqh. Saya selalu ya Allah, Allah marzuqni mislahu. Dalam hati, Allah jadikan aku macam dia. Tengok Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allah marzuqni mislahu. Setiap kali bilang, walaupun dia marah kita, Allah marzuqni mislahu. Saya pun tak sangka hari ini saya profesor dalam bidang mereka. Nak kereta. Saya lalu masa kat Malaysia, dekat belajar dulu, kereta paling saya minat adalah Mercedes. Tapi mana kita mampu, kita penerima zakat. Tengok Allah cantiknya Mercedes. Masa tu zaman Mercedes mata petak, lepas tu mata bulat, mata belalang. Masa tu. Tengok Allah cantiknya. Mampu ke aku? Masa SPM pun tak ada. Saya tak ada SPM tau. Saya berhenti dah 3. Mustahil lah aku jadi. Sampai sekarang saya kata, ya Allah mustahilnya. Macam mana aku boleh jadi dekan fakulti pendidikan Islam? Dapat profesor dengan umur yang muda. Pegang jawatan dalam umur yang muda. Saya kata, ya Allah, macam mana ya Allah aku boleh dapat? Semua tu berkat doa guru-guru, doa mak bapak kita. Kalau harapkan kau, tak ada je. Sebab pandai, ramai orang pandai kot. Kan? Tapi sebab berkat doa guru-guru. Doa mak bapak. Dapatkan. Doa, jangan main-main. Itu doa, the power of doa. Tuan-tuan, itulah yang saya kecapi. Saya tengok, ya Allah, Allah makbulkan dia profesor. Tengok kereta Mercedes, Alhamdulillah. Dah 15 tahun, Alhamdulillah. Dapat juga, walaupun mula-mula dulu beli kereta Mercedes tu, yang second hand je. Beli dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman masa tu. Dia balik dari UK, kan beli kat UK murah. Dia buat PhD kat UK, beli 40,000, dia jual kat saya 70,000. Dia otak bisnes. Memanglah dia bawa balik 40, dia jual 70. Saya belilah. Datuk Nik Salida, dia beli kat UK, dia bawa balik, dia jual balik. Sebab kat Malaysia mahal. Saya beli pakailah, sampailah rabak kereta tu. Sekurang-kurangnya Mercedes. Betul tak? Allah makbulkan. Itu sebabnya tuan-tuan, doa. Tuan-tuan nampak je orangnya? Nampak Ustaz Wan. Allah marzuqni mislahu. Ya, bagilah aku macam dia, ya Allah. Pengurusi surau. Dapatlah pengurusi surau. Mana tahu kan? Kita tak tahu. Itu sebabnya doa. Jadi oleh sebab itu, pada bulan Ramadan, tuan-tuan kena penuhi dengan ilmu. Ilmu nak tahu bila waktu mustajab doa. Itu satu. Nombor 2, kena tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Ilmu ni tak sampai bila pun tuan-tuan perempuan tidak akan habis. Ikhlas saya cakap, lagi banyak saya membaca, lagi banyak saya rasa saya tak ada ilmu. You all tahu tak saya dapat ilmu daripada orang perempuan? Bulan Ramadan. Okey, saya tanya orang perempuan. Orang perempuan diberikan rezeki ABC. Allah bagi cuti. Betul tak? Bila you all dapat cuti, you all datang pejabat ni, you all makan tak? Tak makan? Apa pasal tak makan? Apa pasal tak makan? Hormat. Apa pula hormat kau makan sorang-sorang dalam bilik? Apa hormatnya? Bau. Jangan bawa yang bau. Tak, bau ni Allah. Kalau kau duduk dalam bilik kau kunci elok, apa ke bau yang satu dewan? Itu kau bawa petai jering tu tau. Nah, bawalah makanan yang tak berbau. Kan? Bawa oat, okeylah nak diet, orang lain puasa aku diet, makanlah oat, bau oat. Ramai orang kata, oh kalau orang puasa, kita period jangan makan. Siapa ajar kau ni? Dah kata Allah bagi cuti, makan je lah. Cuma pergi cari kawasan, jabatan bagilah kawasan. Ini bilik untuk orang perempuan saja masuk, lelaki tak boleh masuk. Pejabat saya buka. Saya ada satu bilik, saya akan kata ni bilik untuk orang perempuan yang period. Boleh makan dalam ni, bawa makanan. Sebab bila kau makan, kau segar buat kerja. Kau boleh bantu kawan-kawan yang letih berpuasa. Nampak tak?
Allah bagi cuti, aku tak. Kerja tetap jalan. Jadi kita ada ta'awun, tolong-menolong. Tak apalah kak, kau duduk, aku buat. Aku tak puasa kak. Tadi bawa makan nasi belau. Kan? Settle. Saling tolong-menolong. Siapa kata tak boleh semayang? Tak boleh nak makan. Makan, copi tutup. Jangan bagi orang lelaki masuk. Orang lelaki masuk, ambil tindakan tata tertib. Tak, untuk apa masuk? Tak ada, neman makan. Tak ada. Kau tu pergi duduk kat surau ataupun dengar tazkirah kat surau. Sama juga macam bulan hari Jumaat. You all semayang Jumaat? Tak kan orang perempuan? Bila kau orang semayang Zuhur? Bila? Puan bila puan? Main Zuhur? Ha? Puan ada ilmu. Ada orang dah semayang Zuhur? Tunggu khutbah habis dulu. Saya kata apa pasal tunggu khutbah habis? Sebab khutbah khatib tak semayang Zuhur lagi. Itu untuk orang lelaki. Orang lelaki kau tak boleh semayang Zuhur selagi mana khatib tak habis lagi. Sebab engkau wajib semayang Jumaat. Yang kau semayang Zuhur apa pasal? Yang boleh semayang Zuhur orang perempuan. Azan je buka terus semayang Zuhur. Apa nunggu Zuhur khutbah pula? Orang perempuan dibenarkan. Sama juga macam orang perempuan. Banyak saya belajar masa contoh yang kedua, yang ketiga saya dapat ilmu lah. Saya tengah buka puasa, tiba-tiba dapat telefon masuk. Saya pun tanya, siapa ni kak? Siapa ni? Akak ni jiran sebelah. Saya tak angkat nombor, tak kenal. Dia dah telefon 3 kali, saya angkat dah. Masa tu tengah makan tamar yang kedua. Anak saya ada 2 orang, masa tu anak kecil. Lepas tu isteri saya. So, tengah cakap, kata, akak ni jiran ustaz ni, duduk kat belakang gini-gini. Okey, apa masalah kak? Akak tadi sediakan makanan dah ustaz. Dah dekat nak buka puasa, akak nak terkencing. Lepas tu, akak masuk dalam bilik air. Masa tu dekat-dekat nak buka puasa, akak kencing. Masa akak kencing tu, akak nampak macam ada merah-merah lah ustaz. Macam merah-merah sikit-sikit gitu. Dia tanya dia, apa tu ustaz? Saya tengah buka puasa, saya kata, kak minta maaf lah kak. Saya tidak berada di tempat kejadian. Okey. Ya, itulah ustaz, saya pun tak. Okey, ginilah kak. Saya nak tanya akak. Soalan pertama saya nak tanya, akak tadi pakai seluar dalam merah ataupun pink? Dia berkata, tak ustaz, tak. Saya pakai nombor minyak wangi pula. Saya pakai seluar dalam warna sekian-sekian. Aku je dah tahu. Dengan suami dia lah. Suami dia ada kat depan tu. Lepas tu yang kedua, dia pun, saya tanya dia, bila akak waktu period? Sepatut semalam ustaz. Sepatut semalam. Semalam. Hari ni period belum? Alhamdulillah ustaz. Tadi buka puasa belum lagi. Dia jawab dah. Habis yang dalam hati saya, apa benda yang merah tu? Okeylah. Tak boleh jawab lagi hukum. Tanya yang ketiga. Sebab nak jatuhkan hukum, kena tanya detail. Baru boleh jatuhkan hukum. Nombor 3, masa akak keluar bilik air tadi akak, dah azan ke belum? Belum ustaz. Saya on the way berjalan, barulah taman kita punya surau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Maknanya dia sampai kat tempat tu, tempat makan, azan baru kumandang. Dia tadi kencing, azan tak keluar lagi. Belum berkumandang. Maka saya pun jawab, akak, minta maaf nak bagi tahu. Duka cita dimaklumkan. Bahawa akak punya puasa telah pun batal. Allahu Akbar. Dia takbir. Tu apa? Kenapa pula dia takbir ni? Kalau tahulah saya kencing lepas buka puasa. Dekat sini saya dapat ilmu. Sebab kita tak berlaku tau kat saya. Kita tahu bahawa kencing sebelum kalau keluar waktu kencing kira batal. Baru saya tahu satu ilmu bahawa kalau kencing selepas tu, kalau nampak, batal tak puasa? Tak batal. Jadi saya nasihatkan semua perempuan-perempuan, bulan Ramadan kau kencing lepas buka puasa. Settle masalah. Ini yang dipanggil al-hikmah dalatul mu'min. Kecuali darah keluar dah merah, dah pada seluar dalam lekat nampak merah lama dah. Itu confirm batal. Ni keluar masa kencing. Saya nak cerita keluar masa kencing. Sebab kita tak tahu kecuali orang tanya hukum. Ini baru kita belajar. Sekarang ni saya dah belajar lah.
Orang tanya je, Kak, dah sampai masa? Dah sampai. Jangan kencing lagi, Kak. Ustaz, ni pukul 4, Ustaz. Kau sabarlah macam mana pun. Kalau tidak, Kak, kalau keluar apa-apa, kau sibuk tanya aku macam mana. Lagi 1 minit lagi, Ustaz. Dia bukan 1 minit, 2 saat tak masuk lagi azan. Kau dah azan, kau buka puasa ataupun keluar darah, batal bang, tak batal. Anak saya kena. Anak saya menangis. Dia puasa ganti. Inilah masalah dia. Anak ustaz pun. Bulan Syaban, bulan puasa sedunia wanita. Dia dekat-dekat nak ni barulah nak ganti. Ambil kau. Tengok lagi 1 minit kot. Dekat 1 minit. Mama. Kenapa? Mama kenapa? Mak dia nasihat nak buka puasa. Mama, kakak keluar darah. Macam mana ni kakak? Mak dia telefon. Abang, mana abang? Bini tanya kita. Padahal dia tahu dah hukumnya. Dia kan ingat dia bapak dia mengajar 4 mazhab. Ada tak mazhab yang boleh? Memang tak ada lah. Kalau dah keluar benda Allah tu kau nampak, memang tak ada. Siapa suruh kencing? Lain kali bila bapak ajar, dengar. Ini tak mau dengar, ambil kau. Itu sebabnya ilmu. Sebenarnya Ramadan penuh dengan ilmu. Sekarang ni orang tengah inhaler. Inhaler kalau bukan dia inhaler ni batal tau. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, dia jadi tak batal. Ada pandangan kata batal, saya ambil pandangan yang batal untuk lebih selamat. Kecuali orang kena inhaler. Semalam ada seorang hamba Allah ni, dia kena ambil inhaler ni 1 hari mesti 2 ke 3 kali. Dia akan ambil jam 10 sampai dia tahu tau time. 10, 2 dan 6. Ni time dia akan ambil. Malam okey, malam dia relax kecuali sejuk sangat dia akan ambil. Siang dia tak boleh sebab dia cuaca bersama dengan orang, debu apa semua, dia cepat lelah. Dia kena ambil. Orang macam ni macam mana buat? Saya kata ni berlaku tiap bulan Ramadan saja ke tiap-tiap hari? Dia kata memang tiap-tiap hari. Kalau kita kata batal, bila dia nak ganti? Memang tak gantilah sebab memang penyakit dia tu. Betul tak? Maka tak batal untuk orang macam ni. Kalau kita ambil, batal. Sebab apa? Saja nak test. Memang batal. Ni ada tadi kat TV3. Kameraman tanya, Ustaz, kenapa isap rokok batal Sebab rokok tak mengenyangkan. Saya kata memang tak mengenyangkan, tapi benda tu kita isap masuk dalam rongga terbuka. Kalau gitu motor pun kena batalkan lah. Motor tu kena haramkan lah. Apa pasal pula? Bila kita bawa motor, asap bas tu. Sebab dia kameraman TV3 kan, tanyalah ustaz, dah lama sangat dengar ustaz, ni macam tu pula perangai dia. Saya kata, dia akan jadi batal bila kau pergi dekat exhaust lori tu, kalau tak mulut tu, batal. Tapi kalau setakat kau bawa motor, asap datang, itu tak boleh buat apa. Itu panggil umum balwa. Umum balwa ni macam mana? Macam you all masuk tandas. Confirm ke tak kena percikan najis? Tambah-tambah orang buat. Lelaki okey. Lelaki tak okey juga. Kan? Tambah-tambah yang kencing kat dinding tu. Mangkuk dinding tu kan. Saya tak setuju mangkuk dinding ni, kecuali ada darurat boleh lah. Kan? Ni tandas kosong lagi, kau kencing kat dinding tu buat apa? Pertama, tempat dinding tu tempat basuh tak ada. Kan? Sedap orang perempuan. Ya. Pernah tengok tak? Macam mana bentuk tandas tu? Macam mana kau masuk? Suami cerita. Okeylah, fahamlah. Dia tak ada tempat basuh. 1. Nombor 2, bila kau pancut tu, dia mercik tau. Boleh mercik. Dan kencing lelaki ni macam jenis. Ada kencing tajam, ada kencing laju, ada kencing manis. Kencing masam pun ada. Yang paling bahaya saya kencing kawan. Waktu yang kurang ajar betul tu. Dia dipanggil umum balwa. Itu memang saya tak setuju. Tapi kalau darurat tak apa, boleh. Memang Nabi pun ada benarkan kencing tempat berdiri dalam tempat-tempat yang tak sesuai untuk duduk. Macam you all masuk, orang perempuan lagilah. Saya pernah sekali tu saya masuk bilik air dekat Concord Hotel. Saya tengok KL ke Shah Alam, antara dua lah. Ada masuk. Uish, saya kata dinding semua kosong. Saya kata Concord ni betul-betul hotel Islamik Kencing pun berdiri. Kencing semua masuk bilik air. Bagus. Masuk bilik air. Kelakak bunyi kau. Habis kencing aku keluar.
Perempuan terkejut, perempuan Cina. Ayah, saya pun, ayah, kenapa you buat kat sini? Apa you buat sini? Saya tanya dia, apa you buat sini? Dia tanya saya, you apa buat sini? Hai, ini perempuan punya ke? Perempuan punya, weh, keluar. Saya kata, sorry. Dia tak marah saya sebab saya pakai songkok. Bukan nak pergi ngorak tak apa, silap sungguh, nak cepat punya pasal. Sebab dia kan dia pakai lambang-lambang dia tak macam dulu dah. Lambang macam-macam sekarang ni. Confuse aku. Ya, rupanya pergi masuk tandas lelaki memang ada lagi dia berdiri tu. Kalau you all tahu bila masuk tandas, bila kencing, kita tak kalau ikutkan logik mesti ada mercik juga sikit, betul tak? Kan? Kalau kain panjang labu, tetapi kita tak kira. Kerana apa? Dia panggil umum balwa. Benda yang kau tak nampak, kecuali kau nampak air kencing nampak. Oh, kena. Contoh. Kalau kena tu najis sebab kau nampak. Wa illa fala, kalau kau nampak tak nampak, kencing kena tak? Tak. Ambil air, kau was-was ambil air, renjis. Renjis itu dia hilangkan was-was. Ini Islam ajar. Itu sebabnya Islam ni penuh dengan ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan pandai sampai bila. Nampak? Itu sama juga macam tadi, macam inhaler. Kalau dah tahu, tekan je, tak ada masalah. Sekarang ni buah pinggang. Kalau kata kita ada masalah buah pinggang, tak payah puasa. Ni semalam ada seorang perempuan telefon, dia kena kemo, dia breast cancer, kena kemo berapa kali dah saya tak ingat. Tapi dia kata boleh tak dia nak puasa? Saya kata tak boleh puasa. Sebab doktor tak galakkan puasa. Dia kena rehat, kena makan, kena tenaga. Tapi ustaz, sampai bila saya akan macam ni? Saya akan sakit selalu. Tak apa, buat sekadar mampu. Tak mampu nanti kalau tak boleh ganti, bayar fidyah saja. Tengok Islam tu penuh dengan penyelesaian. Kan? Penyelesaian. Itu satu, ilmu. Nombor dua, if you nak jadi seorang yang bertakwa pada bulan Ramadan, yang kedua, dia panggil husnul takhti, perancangan terbaik di bulan Ramadan. Okey, saya nak tanya seorang kat sini. Boleh saya berdiri ke? Pinggang saya sakit dah. Tadi 2 jam dekat kereta. Ni boleh nampak manusia. Akak yang gelak kuat sikit tu, warna biru tu, baju biru. Akak. Akak. Akak tahun lepas khatam tak Quran? Saja tanya. Tak khatam? Khatam Quran. Berapa juz tahun lepas? Berapa? Yang buat tadarus saja. Okey. Tadarus berapa juz? 1 juz? Tahun lepas? 12? Ikut bahagian. Okey. Tahun ni ada tak perancangan nak khatam Quran? InsyaAllah. Okey. InsyaAllah akak tu, apa perancangan akak? Dia insyaAllah ni memang insyaAllah. InsyaAllah apa maksud insyaAllah? Dengan izin Allah aku akan khatam. Bila? Selepas pencin. Izin Allah kan? Dia tak boleh. Dia kena ada perancangan. Macam kita ni awal tahun kita ada KPI kan? Perancangan KPI untuk tahun 2026. Kena target tu. Okey, target akak untuk Ramadan kali ni, saya nak bagi akak satu tugas. Apa perancangan akak untuk khatam Quran? Akak nak ikut geng tadarus sampai kiamat akak takkan khatam. Geng tadarus tu lambat pula baca bila nak habis? Dia kena baca sendiri. Yang tadarus tu hanya bagi apa? Bagi bermasyarakat je, bagi galak kawan-kawannya. Kena pula ada seorang, you all kalau bila tadarus, korang jangan sekali-kali nak jadi ustazah atau ustaz, tolong baiki tajwid. Bukan masa dia tu. Tadarus bulan Ramadan nak bagi jalan je, laju. Jalan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Panjang sangat tu. Pendek sikit. Dia ulang balik. Oh, bila nak habis. Esok tak ada dah orang ikut. Kecuali teruk sangat kesalahan. Dia panggil kesalahan yang fadhi', kesalahan yang teruk sangat. Ain sin qaf. Dia baca apa? Asaqa. Jauh sangat tu kak. Betul kan kak? Ain sin qaf. 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 Nun. Dia nun je. Itu. Ingat tak? Ingat tak?
Oh kak, ni belakang-belakang ingat tahu nun. Surah Nun Al-Qalam. Nun, dia nun tapi panjang. Orang tu kali pertama baca nun. Nun ni nun. Bak nun saja dia nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kena betul lah kalau salah teruk sangat. Tapi nak bagi tahu dia kena ada perancangan. So akak kena aturlah perancangan 1 hari 1 juz. Bila? Macam Nora Danish. Kan Nora Danish dia boleh mula-mula saya ikut dia punya perjalanan hidup dia tu. Jangan salah faham. Aku manusia takut bini. Masa dia dulu zaman mandi buih, saya juga yang tolong tegur dalam media kan. Jadi surat khabar minta pertanyaan. Lepas tu sekarang ni dia khatam Quran sejuz. Saya juga yang puji. Sebab dia artis tapi boleh khatam 1 juz. Lepas tu dia upgrade lagi 2 juz sekali khatam Quran. Oh hebat. Jadi kalau dia boleh, kenapa kita tak boleh kat pelancongan? Kan? Sambil-sambil melancong tu baca Quran. Uruskan pelancongan apa? Boleh, tak salah. Cuma kena atur perancangan. Pukul berapa nak baca? Dia satu macam demo berapa ni? Berapa 1 juz berapa lama baca? Anggaran. Setengah hari. Setengah hari atau setengah hari. Oh, letih setengah hari ni. Setengah hari selalunya tak adalah setengah hari panjang sangat tu. Dia lebih kurang 2 jam lah. 2 jam. Paling teruk pun 2 jam lah dibaca. Slow-slow kan. 2 jam. So, you kena standby 1 jam pagi dan 1 jam malam. So, jangan buang masa lah. Perancangan. Jadi, husnul takhtit. Kalau betul nak dapat takwa tu, you kena merancang dengan betul. Itu 2. Kalau betul nak dapatkan takwa tu lah. Sebab bila khatam, you akan dapat sesuatu. Nombor 3, al-fahmu ala ma qara'tum. Kena faham apa yang kita baca. Quran ni kalau you tak faham, susah. Quran kalau kita tak faham, kita takkan dapat ilmu. Sekarang ni non-Muslim tanya tau. Dia tanya banyak. Macam baru ni isu baca orang bukan Islam sebut Alhamdulillah, syukur, Subhanallah. Boleh tak? Untuk orang pelancongan. Tuan kita. Nampak orang paling soleh dekat sini. Karkun. Lagi bagus. Saya suka orang karkun. Macam apa? Boleh tak bang? Boleh tak? Orang bukan Islam kata, Assalamualaikum. Atau apa? Alhamdulillah tadi saya baru lepas bantu orang susah. Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah. Macam mana? Macam mana bang? Bang jangan tutup muka. Betul ke bang? Boleh sekadar boleh sebut boleh lah. Sekadar boleh sebut Betul ke bang ni? Tuan? Boleh tuan? Betul tuan. Orang pelancongan semua kata boleh ni. Mufti wilayah kata boleh? Woi, kuat Madani. Mantap. Akak. Boleh tak kak? Kata, ya tadi saya masak untuk suami, alhamdulillah, banyak happy. Boleh tak boleh? Dia cerita dia masakkan untuk suami dia. Kan kat pelancongan ramai non-Muslim juga kan? Dia dah masak untuk suami dia pagi tadi. Wah ya, banyak syukur. Alhamdulillah. So macam mana? Apa? Jus nita. Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Pertama bahasa Arab. Dalam Quran ada sebut. Tapi sekarang ni, kalau orang bukan Islam baca Quran macam mana? Innallaha ya'murukum bil adli. Dia baca Quran. Boleh tak? Kita letak orang politik tak tepi tau. Saya ni bukan orang politik. Saya ni akademik. Boleh tak kalau orang bukan Islam, dia nak baca Quran tu untuk dia nak tahu? Kat luar sana berapa ramai orang bukan Islam dia baca? Dekat kawasan rumah saya tu dia ada satu kedai hardware. Tahun 2007 saya masuk tu dia dah ada dah makcik ni. Apa ni dia panggil anti. Kedai hardware anti. Kalau pergi kat kedai dia, Assalamualaikum. Dia bukan Islam, bos. Orang taman tu semua tak jawab.
mempermain-mainkan agama. Semua tak jawab. Sehinggalah satu hari tu saya pergi, masuk-masuk, Assalamualaikum. Alaikum wahdakillah. Saya baca, saya sebut macam itulah. Alaikum wahdakillah, ke atas kamu dan semoga kamu dapat hidayah. Dia dengar, minta maaf, saya ingin bertanya. Dia cakap bahasa baku tau. Minta maaf, saya ingin bertanya. Adakah telah berubah jawapan Assalamualaikum? Saya kata tak, sama. Saya jawab Waalaikumsalam boleh, Alaikum wahdakillah boleh, tapi saya tak bagi tahu makna apa. Wahdakillah, semoga Allah bagi hidayah. Lepas tu dalam kat surau saya, kat taman saya bagi tahulah, kata, surau tu dia sebut Alhamdulillah. Itulah ustaz, dia selalu bagi salam, kami tak jawab pun. Kami tak jawab, kami ada yang jawab Assalamualaikum. Dia jawab Assalamualaikum macam-macam lah kan. Saya kata, dia doa baik-baik. Tuan-tuan tahu tak, disebabkan amalan dia bagi duit, terima kasih. Dia lagi mazhab Syafi'i tau. Bila beli pipe, saya bagi duit. Dia bagi balik, saya punya pipe. Bagi duit, bagi pipe. Saya diam. Saya jual. Okey, tuan, tolong jawab, saya beli. Dalam mazhab Syafi'i mesti sebut. Kau biar betul ini dalam hati saya kan. Tapi saya tahu sebab dia tokong ada kat tepi tu. Tak apa, layan je. Saya beli. Terima kasih. Alhamdulillah. Itulah dia buat daripada tahun 2007 sampai 2021 awal sebelum COVID Januari. COVID March. Januari 2021 dia telah pun masuk Islam. Ada isu juga. Suami tak masuk Islam, dia masuk Islam. Suami masuk Islam, dia tak masuk Islam. Dia punya kedai sekarang ni depan masjid Bukit Mahkota masa tu. Dah orang duk bincang, ustaz macam mana ni? Tak apa, serah pada Jabatan Agama. Tapi Allah tu Maha Kaya. Suami tak masuk Islam, dia je masuk Islam. Pakai tudung tau. Tapi tudung dia tu tudung mula-mula dia ikat belakang ni. Dia pakai macam scarf tu. Tak lama selepas tu suami dia meninggal dunia. So sekarang ni anti tu adalah Balu. Siapa berminat untuk mengambil mu'alaf, silalah hantar resume kat saya. Tapi token ni lah, token hardware, kau tak payah fikir, beli ambil je. Kalau rosak ambil kat dia. Tapi nak bagi tahu hidayah milik Allah. Tu saya nak bagi tahu. Hidayah ni bulan Ramadan, bulan yang cukup indah, kita mudah mendapat hidayah. Tapi kita kena ada apa? Kita kena ada husnul takhtit, kita kena perancangan yang baik, kita kena ada ilmu, kita kena tahu macam mana nak menghadapi benda tu. Yang terakhir saya nak kongsi pada tuan-tuan, untuk mendapat keberkatan dan orang kata apa? Dia panggil takwa di bulan Ramadan. Fastaqim kama umirt. Kena istiqamah dengan apa yang kita buat. So macam tadi nak khatam Quran, you kena ada perancangan. You nak semayang malam, you kena atur. Okey, macam orang perempuan paling untung sebab you all boleh semayang malam. Husnul takhtit tu. You all kena atur lah. Okey, semayang malam untuk orang perempuan berapa lama selalu? You all buat persediaan. Puan, berapa? Kalau you bangun pagi, you nak semayang malam, berapa lama you buat persediaan? Ya, saya. You. Ya. Berapa minit? Persediaan. 5 minit. Maknanya daripada tempat tidur tu, you nak masuk bilik air, you keluar semua, siap wuduk, berapa minit? Lebih kurang. 15 ke 20 minit. Okey. Dia dari tempat tidur nak sampai ke bilik air, lepas tu keluar balik dan duduk atas tikar sembahyang tu 20 minit, betul? Lepas tu you masak berapa lama? Nak sediakan makan sahur tu. Kau jangan mengaku sangat. Aku tanya, berapa minit masak? Oh tak payah, yang semalam punya aku panaskan je. Memang baguslah awak ni, berterus terang. Bagus. Jadi maknanya panaskan lauk lebih kurang 15 minit, betul tak? So, bermakna subuh sekarang ni 6.15. Maknanya you kena bangun 5.30. 4.30? Lagi awal. Oh, pakai anak lagi. Uish. Dahsyat. Ni solehah betul ni. Dia mana 4.30. 4.30 dia siap-siap, dia nak, maknanya nak sampai ke tempat masak tu, nak siap masak, buat baju anak apa semua tu, you ada masa untuk sembahyang 2 rakaat, betul tak? Itu untung orang perempuan. Sebab kau orang akan bangun juga macam mana. Tu panggil husnul takhtit, perancangan tu.
Yang lelaki memang banyak masa kau boleh semayang, tapi tak semayang aku tak tahu cakap apa lah. Bangun-bangun orang muka rabak gitu makan. Ni yang lauk ada. Elah. Bini dah panaskan lauk, okey lah kan. Sepatutnya sebelum makan, saya cuba amalkan lah. Bila bangun pagi, seorang anak saya sebab isteri saya kacau, sebab dia memang akan semayang 2 rakaat. Kadang-kadang dia tengah panas kan, dia akan semayang, dia akan letak sejadah dekat dapur tu. Tak salah tau semayang kat depan dapur. Jangan dalam tandas pun boleh semayang. Cuma makruh je dalam tandas tu. Tapi kalau tandas kat Korea, dekat Jepun bersih bos. Tak ada macam kita berterabur taik ni. Tak ada. Jepun tak jumpa. Tak jumpa. Saya pergi Korea, Jepun, saya pergi dekat Swiss. Kawasan orang awak kot, tapi tandas bersih. Itu kalah kita. Kita tandas masjid pun tak kelas. Tarik berterabur. Untuk bila keluar takkan. Apa ni? Dia orang Jepun tak boleh aib. Orang Jepun aib. Orang Korea aib. Orang putih dia tak boleh tengok macam gitu. Dia suruh bersihkan. Sebab dia orang sangat bersih. Tuan-tuan, bayangkan kita nak buat semua benda tu perlukan kepada ilmu, perlukan kepada husnul takhtid, dan yang ketiga yang saya nak katakan tadi, kita perlu apa? Kita perlu kepada istiqamah. Istiqamah yang paling susah. Kita dah bangun pagi, kita dah semayang. Kalau kita buat keluarga macam saya letakkan semua anak-anak semayang, mesti semayang 2 rakaat baru boleh makan sahur. Saya akan tunggu sampai semua makan sahur ramai-ramai. Tapi semayang masing-masing lah. Dia pergi semayang 2 rakaat. Yang perempuan senang. Perempuan dia mudah sikit lah. Dia akan semayang, kita minta suruh 2, dia buat 4, kadang-kadang 6. Yang lelaki buat 2 belum tentu jadi 2. Setiap bulan dia semayang tu 1 je. Dia semayang dalam keadaan ngantuk. Berapa rakaat adik? 2 kot. Boleh 2 kot. Sampai tidur dia buat semayang. Orang anak lelaki. Tapi sekarang ni dah nampak besar sikit dah, umur 20 kan. Nampak matang sikit lah. Kan? Tu pun dengan mama dia tak boleh belah lagi lah. Kan? Mak dia tegan. Jadi tuan-tuan, masalah sekarang ni Ramadan kita buat. Dan istiqamah lepas tu. Kalau Ramadan kita boleh istiqamah, kita boleh tahan makan, boleh tahan itu, tahan ini, lepas Ramadan tu yang susah. Kan? Fastaqim kama umir. Allah suruh istiqamah dengan apa yang kita buat. Tu oleh sebab itu saya, tuan-tuan dan puan, Ramadan ni kita kena jadikan amalan-amalan yang kita buat di bulan Ramadan satu amalan yang boleh dibuat selepas Ramadan. Itu yang paling penting. You puasa bulan Ramadan, you puasa bulan Isnin Khamis lepas Ramadan. Nak kurus kan? Puasa ni pula. Puasa ni pun tak kata. Ustaz Uwai marah kata. Puasa ni pun tak. Puasa 6 pun pilih-pilih. Ada yang nak, ada yang tak nak. Tapi itu sebabnya tuan-tuan kena ingat, ini masa untuk kita buat ibadat. Lepas Ramadan dah tak ada dah. Tapi bulan Ramadan lah bulan untuk kita bersedekah banyak. Cuma sedekah tu tuan-tuan dan puan, nasihat saya lah, kalau you all nak bersedekah, sedekah tempat yang betul-betul yakin tuan-tuan ada kat situ. Contoh surau yang tuan-tuan duduk. Kan? You all duduk macam puan duduk dekat mana tadi? Persis sebelah kan? Ada surau persis sebelah tu, bawah tu. Surau tu lah yang puan sedekah. Tak payahlah pergi Somalia. Nak hantar ke mana? Ni nak hantar sedekah saya ke Somalia. Tak payah. Bawah stesen sebelah dulu. Sebab kat stesen sebelah tu ada anak-anak kita yang tak makan minum, betul tak? Nak bagi orang buka puasa. Buka puasa dekat taman kita dulu, kat Putrajaya. Puan duduk kat mana puan? 17. Kawasan 17 dulu. Jangan pula nanti kan, saya nak bagi dekat 17 dekat Mongolia. Apa pula Mongolia pula? Putrajaya dulu. Surau-surau kita nak buat masjid, nak buat surau. Nak buat surau dekat Syria. Bang, tak payah. Aku duduk kat Syria 12 tahun. Tahulah diorang nak cari duit macam mana. Sekarang ni surau kita pun berlambak tak siap lagi tu. Ni pasal 12 tak siap lagi. Kan? Minta duit zakat. Tak boleh, duit zakat tak boleh bagi. Kan? Pakai. Cari duit daripada geng-geng pencen nak wakaf. Tak salah. Saya dekat fakulti tu, baru ni ada seorang profesor pencen. Saya tanya dia, ni duit, sebab kita tanda tangan kan, kita bos, kita tanda tangan dia punya pencen tu, tahulah duit masuk macam mana. Dia kata, bang, tak nak ke wakaf fakulti sikit?
Dia kata, Datuk nak buat apa? Alah, terpulang lah abang. Abang orang lama fakulti kita ni. Tanpa abang siapalah kita. Kita kena up sikit tu. Pancing, tuan-tuan. Dia baru ni, dia sahkan, dia bagi RM100,000 cash. Wakaf. RM60,000 untuk buat bilik jurnal, RM20,000 lagi untuk cantikkan jabatan dia tu. Jabatan dia ada jabatan syariah kan. Dia cantikkan semua, RM40,000. Alhamdulillah. Lepas tu yang lain pula bagi. Yang lain pakat-pakat bagi, habis dekat dapatlah dekat RM200,000 lebih. Dia sebenarnya kita kena mulakan dengan taman kita dulu. Saya tak mau pergi jauh-jauh. Saya mulakan pusat fakulti saya dulu. Tapi duit tu bukan masuk dalam akaun saya. Masuk akaun bendahari UKM. Masuk dalam dia buat urusan sendiri. Okey, kalau dia nak pasang kontraktor, tu dia punya pasal. Dia dengan kontraktor, bukan kita. Yang penting aku nak cantik macam ni. Tu dia punya pasal, betul tak? Cantiklah. Jadilah RM5,000 dia buat bilik tutorial cantik. Semua tu jangan masuk dengan akaun kita. Sebab you all, bila nak infak, bagus nak infak. Tapi infak tu biar tahu kat mana nak letak. Kan? Agar tak jadi macam isu-isu yang berlaku sekarang ni lah. Kalau masih nak masukkan duit, tengok. Nombor akaun tu masuk ke mana? Akaun syarikat Sendirian Berhad jangan masuk. Tak boleh masuk. Sebab apa? Syarikat tidak boleh ambil duit awam. Jangan sekali-kali. Yang kedua, kalau nak bagi juga untuk buat sekolah, untuk buat surau, untuk masjid, mesti berdaftar dengan majlis agama atau jabatan agama. Lebih selamat. Betul tak? Sebab majlis agama tak akan izinkan kecuali semua undang-undang telah diikuti. Itulah benda yang berlaku. Kalau Syria nak hantar ke Palestin, you all check betul-betul. Betul ke NGO ni hantar ke Palestin? Berapa persen dia ambil pula? Itu semua tu detail. Untuk elak pening kepala, surau kita lah senang. Masuk kat surau kita. Buka puasa kan? Kan surau kita buat buka puasa kan? You all bagi kat surau tu buka puasa. You all jangan rasa, kenapa aku nak bagi orang buka puasa? Aku cari duit susah-susah, kerja siang malam, bagi mudah-mudah kat surau buka puasa, orang datang buka puasa gitu. Bukan dia tak ada duit, dia ada duit kot. Dia kerja Kementerian KPT. Kan? Buka puasa kat surau, pemalas betul laki bini ni. Dia marah laki bini buka. Bang, kadang-kadang kita tak tahu masalah orang, betul tak? Pegawai saya 52. Pegawai saya ni, bukan pensyarah ni, 52 ada masalah. Dia bercerai dengan suami dia. Suami dia rupanya orang bisnes. Bukan suami lah, sekarang ni dah bercerai. Dia panggil mantan suami dia. Buat projek ni, pinjam isteri buat pinjaman. Beli kereta beli kereta untuk kegunaan syarikat ni. Guna isteri punya. Isteri 52. Kau bayangkan, sekarang dia dah bercerai, isteri kena tanggung semua hutang-hutang tu. Orang perempuan, nasihat saya, engkau orang ni terlalu baik. Jadi bila dah terlalu baik, tolong jangan diperbodohkan oleh lelaki yang tidak baik. Kalau dia minta, you all kena tahu, kena ada agreement. Kalau jadi apa-apa, you kena bayar. Nampak tak? Kalau tak, you all akan ditindas. Ni, sekarang ni saya pening sebab saya ketua, saya kena tahu macam mana nak buat. Kesian. Memang tekanan hidup sebab hutang terlalu banyak. Kan makan kat pejabat kadang-kadang kan, ada lebihan, boleh tak saya ambil? Saya kata ambil. Saya tak boleh sebab daripada membazir, caterer ambil balik kan. Saya kata ambil bawa balik, bagi anak makan. Bukan nak kotor, nak hina dia, tak. Ambil. Daripada membazir, dia memang ambil. Sebab dia kata, dia jimat tak payah masak dah. You all, itu sebabnya sekarang, sebelum kena tipu dengan mana-mana pihak, korang buatlah yang terbaik untuk diri sendiri. Sebenarnya Ramadan dia mengajar ketakwaan, dia mengajar integriti, dia mengajar kita semua yang terbaik. Bagi orang buka puasa, kita tak rugi pun. Saya pernah sekali tu, saya buka puasa dekat Masjid Hasanah. Kalau you all duduk Bandar Baru Bangi, Masjid Hasanah warna hijau tu, saya pergi, saya ada tazkirah malam tu. Jadi malas nak balik rumah jam. Daripada UKM tu, sebab saya dah biasa, kat UKM tu dah biasa, saya pergi kat Masjid Hasanah, masuk. Tak bagi tahu buat AJK yang saya nak buka puasa di situ. Kalau dia tahu, dia sediakan bilik nak makan, saya tak nak. Saya makan dengan dia orang, beratur ambil. Lepas tu, Tok Bilal 2. Dia datang, dia kata, Ustaz, jom makan. Tak apa, kita makan sama. Dia pun ikut saya makan. Kutip, ambil. Polystyrene, ambil, letak. Saya pun duduk, kan buka puasa kat luar kan. Kita pun duduk, bersila, lepas tu salam.
Sambil-sambil tu dia orang nak tunggu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tepi saya tu ada seorang pakcik. Lebih kurang dia macam bukan pakcik, dia macam Ustaz Wan lah. Nak kata tua tak tua, muda tak muda, tapi dapat tua lah. Ustaz Wan, gurau Ustaz Wan. Jadi dia duduk kat tepi. Ada budak kecil, anak dia kecil. Saya tak tahu umur dia di antara bawah 7. Saya bila buka tu azan tu kan, saya buka, ambil tamar makan. Saya tengok nasi itu lauk dia apa benda tau? Dalam polistiren tu. Ayam masak merah, kuning, nasi kuning. Nasi apa Nasi minyak ke? Lebih kurang gitulah, nasi minyak ke biryani wallahu alam. Tak, bukan minyak. Dia warna-warni tu. Kuning warna-warni. Hujan panas. Lepas tu acar kan. Saya buka tu, you all tahu tak dalam kepala saya apa benda? Terus saya kata, loh, makanan orang kahwin. Kenduri kahwin. Yo. Tiba-tiba dalam hati ni ada perasaan sombong. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tu jahat, nafsu memang jahat. Termasuk nafsu ustaz pun jahat juga. Kau ingat apa? Ustaz tak jahat? Jahat. Betul. Tu buat pakai songkok ni. Nak elak sekurang-kurangnya tak nampak sangat jahat tu. Kalau buang songkok jahat tu. Jadi bila majlis kahwin punya menu. Dah hatilah makan pun. Dengar budak tu. Budak dua orang tu. Abah. Sedapnya abah. Adik dapat ayam. Ayam merah. Yang tu, ya abang pun dapat. Abang dapat dada. Ayam dada. Tuan-tuan, masa tu kita hargai. Anak salah seorang tu kata, abah esok kita datang buka lagi ya. Kita ajak mama sekali ya. Ajak mama pula. Tuan-tuan, ni nasi tau. Nasi kenduri. Budak-budak yang susah kita tak tahu dia rasa ke tak. Betul tak? Masa tu saya kata, ya Allah, aku sombong. Aku tengok, aku kata, ni makanan kenduri kahwin. Sedangkan budak-budak tu tak berasa. Tuan-tuan, kita dah ada satu level yang kita dah rasa semua. Tapi bukan semua orang macam kita. Jadi tuan-tuan puan, hargai orang-orang yang ada keliling kita. You all duduk kat Putrajaya ni pun macam-macam orang ada. Ada yang susah. Walaupun kerja kerajaan, mungkin dia B40. Kan? Mungkin dia M40. Kita tak tahu. Bukan semua orang T20. Jadi itu sebabnya, hargai orang keliling kita. Bulan Ramadan, nak dapatkan takwa, jadikanlah semua itu tempat kita berkongsi rezeki. Semoga you all semua bahagia. Saya doakan semualah orang di Kementerian Pelancongan ni dimurahkan rezeki insya-Allah. Kurangkan kontroversi supaya aku tak menjawab bagi pihak kalian semua. Tapi apa-apa pun saya sentiasa positif kepada kita penjawat awam ni. Ya, sebab saya tahu, sebab saya penjawat awam. Muka saya pun orang guna banyak. Kan? Betul, orang guna banyak. Scammer tak guna ni semua guna muka aku. Jahat gila. Tapi mana aku tahu? Saya tengok muka. Ada seorang dulu dekat airport, dekat Kelantan. Saya duduk. Ustaz, Assalamualaikum. Selalu orang panggil saya tu, Ustaz nak bergambar. Ya. Nak bergambar ke? Tak. Nak tanya, duit saya 40,000 mana cerita? Terkejut aku. Kata, saya tak ambil duit orang. Kenapa pula? Mana tuan? Bukan ke Ustaz yang buat buat pelaburan tu? Mana ada? Saya tak buat pelaburan. Ni gambar. Tengok gambar. Muka saya tengah, gini muka. Belakang tu Ustaz Kazim. Tepi tu Ustazah Nur Hafizah Musa. Jahanam kami tiga-tiga orang. 40,000 dia pencen kerajaan tau. Dia keluar duit dia bagi 40,000. Astagfirullahalazim. Saya kata, "Kak, bang, abang masuk duit kat mana bang?" Dia tunjuk resit. Nama peribadi. Mana boleh masuk tu? Bang, tak boleh. Tuan-tuan, tu report saya banyak. Muka saya ni alhamdulillah lah. Kalau polis nampak, nak report lagi ke Ustaz? Itu ayatnya. Nak buat macam mana? Scammer kan? Tapi tuan-tuan dan puan, doa. Kita kena saling doa-berdoa. Saya doakan kalian selamat daripada segala fitnah. You all juga doakan saya kan.
Tengok Ustaz Izhar, doakanlah dia. Ustaz Izhar semoga selamat daripada segala fitnah. Ya, saya doakan you all juga selamat daripada segala fitnah, dijauhi daripada segala dosa. Saya doakan tuan-tuan dan puan tidak terlibat dengan mana-mana maksiat yang dibuat oleh orang lain. Ya, jaga diri baik-baik, banyakkan bergantung dengan Tuhan, banyakkan memohon dengan Allah, dan Ramadan jadikan Ramadan yang terbaik untuk kita. Mungkin ini last saya datang ke Kementerian Pelancongan. Mungkin selepas ni saya meninggal dunia, siapa tahu kan. Hari ni gambar saya gambar cerah macam tu. Lepas ni dia akan jadi kelabu. Al-Fatihah untuk Ustaz Dr. Izhar telah kembali ke rahmatullah. Saya nak minta satu je, kalau dapat itu berita macam tu, you all semayanglah semayang gaib kalau tak nak pergi. Kalau boleh pergi masjid, pergilah. Yang kedua, bagilah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya saya ingat doa tuan-tuan dan puan tu dapat juga syafaat untuk saya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.